Kenapa masjid dan kat sebelah gereja? I told you, a mosque and a church in Malaysia have shared a parking lot for decades. In Lutong, near Miri, Masjid An-Naim Lutong. Here is the mosque, and then behind me here is the church. This is what you call two different religions living harmoniously. Bahasa Tamil lah. Begitulah. Dari segi usia, Masjid An-Nuriyah yang didirikan 96 tahun lalu boleh dikatakan lebih muda berbanding kuil Sri Shakti Devastanam yang dianggarkan wujud sejak 110 tahun lalu. Picture kind of like a Chinese pagoda. It's not in China, it's in Malaysia, but it's an interesting concept. Saya Kenapakah ada pelancong yang terdiam lama? Bukan sebab bangunan tinggi, bukan sebab teknologi canggih, tetapi hanya kerana 3 rumah ibadat berdiri sebelah menyebelah, masjid, kuil dan gereja, tanpa pagar kebencian, tanpa jeritan perbezaan. Di Malaysia, perkara ini biasa. Tetapi bagi pelancong luar, ini sesuatu yang menggoncang cara mereka melihat dunia. Dan inilah reaksi jujur mereka apabila melihat toleransi bukan sekadar slogan, tetapi realiti hidup. Ramai pelancong datang dengan satu gambaran. Mereka fikir agama itu selalu dipisahkan, selalu sensitif, selalu jadi punca konflik. Tetapi bila mereka lihat sendiri, masjid, kuil dan gereja berdiri rapat dan manusia lalu lalang tanpa rasa curiga, mereka mula bertanya, macam mana ini boleh jadi normal di sini? Di saat negara lain berdebat tentang toleransi, Malaysia sudah lama mengamalkannya. tempat ni kat Miri bagi Abawi sangat istimewa. Kenapa? Masjid dan kat sebelah gereja. Sehari Jumaat, orang Islam akan solat Jumaat. So kalau naik kereta, mereka akan parking kat sini. Dan hari Ahad, penganut Kristian akan parking di sana. Dan antaranya kalau banyak sangat kereta, mereka akan kongsi parking kereta. Tiada tembok yang memisahkan. Inilah Malaysia yang sebenar. Berlainan agama dan bangsa, tapi kita menghormati satu sama lain. நான் ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கேன். Harmoni dalam beragama. Itulah ungkapan yang dapat menggambarkan hubungan akrab dalam kalangan rumah ibadat di Bukit Rotan, sebuah pekan kecil di Simpang 3 dikelilingi ladang sawit. Terletak di antara Pekan Ijuk dan Pekan Kuala Selangor, jauh dari keriuhan kota besar, Bukit Rotan hanya memiliki kemudahan asas, sebuah padang golf dan semangat kejiranan yang kuat. Menurut karya Masjid An-Nuriyah, Zainal Abidin Mat 74, tiada sebarang masalah yang dihadapinya meskipun rumah-rumah ibadat tersebut berdekatan di antara satu sama lain. Jadi masa macam tahun lepas, kita ada buat perpaduan lah. Jadi pergi ke kuil, pergi gereja, pergi tokong. Jadi tempat sini tak ada masalah lah. Perbezaan sini kalau ada hari Jumaat utubahnya ada 2 remam ya. Satu bahasa Melayu, kan bahasa Tamil. Tamil lah. Gitulah. Dari segi usia, Masjid An-Nuriyah yang didirikan 96 tahun lalu boleh dikatakan lebih muda berbanding kuil Sri Shakti Devastanam yang dianggarkan wujud sejak 110 tahun lalu. Memisahkan dua rumah suci ini, sebuah pejabat pos yang dikatakan berusia 100 tahun. Bersebelahan masjid, di seberang jalan kecil, berdirinya gereja Methodist Tamil yang seusia dengannya. Di hadapannya pula, sebuah tokong Cina milik persendirian. Semua binaan ini dalam lingkungan 200 meter. So we are very adjustable for each other. We meet, we say hello, and this is a good thing I feel. We respect you are there, you respect us, and we love them and they love us, and that's about the thing that we go through here. Menurut Nazir Masjid An-Nuriyah,
Kasim alias, beliau berbangga dengan keharmonian di Bukit Rotan itu yang dianggap sebagai cara kita. Kasim berkata ada yang datang dari India dan Sri Lanka untuk mengambil gambar rumah ibadat mereka dan pulang bercerita tentang kebaikannya. Tambahnya lagi, pelancong-pelancong tersebut teruja dan kagum dengan cara masyarakat Bukit Rotan mengekalkan keakraban dalam beragama. Yang paling buat pelancong terdiam bukan seni bina, tetapi sikap rakyatnya. Orang Islam hormat penganut lain. Penganut lain menghormati waktu azan. Tiada ejekan, tiada rasa terancam. Mereka lihat satu perkara yang jarang mereka jumpa. Hidup bersama tanpa perlu jadi sama. Dan di situ ramai pelancong mula sedar. Keamanan sebenar bukan datang dari undang-undang, tetapi dari nilai dalam hati manusia. Malaysia tidak menjerit tentang toleransi. Tidak berlebihan mempromosikan keharmonian. Tetapi pelancong yang melihat dengan mata sendiri mula berkongsi cerita ke seluruh dunia. Mereka rakam, mereka kongsi, dan mereka berkata, ini pertama kali kami lihat agama berbeza hidup setenang ini. Tanpa disedari, Malaysia sedang mengajar dunia tentang hidup dalam perbezaan tanpa kehilangan kemanusiaan. I told you, a mosque and a church in Malaysia have shared a parking lot for decades. In Lutong, near Miri, Masjid An-Naim Lutong and Good Shepherd Church Lutong stand side by side, literally neighbors. Every Friday, the church opens its gates so Muslims can park for prayers. Every Sunday, the mosque does the same for churchgoers. And during Christmas, the church hosts an open house, kept halal compliant, so Muslim neighbors can join too. Locals even named the space Harmony Parking. This is Malaysia, when harmony is lived. Follow Wiki Impact for more stories that matter. Hai guys, kayaknya hari ini seru buat wisata religi karena Jumat. So look at behind me. Ini bukan kelenteng Cina, so this is a China's mosque. Namanya Masjid Al-Khairiyah, lokasi di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Masjid ini unik dan keren, so ayo kita lihat lebih dekat. Di tengah Pulau Pangkor, berdiri megah Masjid Al-Khairiyah atau Masjid Cina, yang awalnya dibangun dari kayu sejak tahun 1926, lalu dibina ulang pada tahun 2020 lalu. Dengan arsitektur unik bergaya Tiongkok, atap hijau menara mirip pagoda, hingga kaligrafi Jawi berpadu motif oriental, masjid ini jadi simbol harmoni budaya di Malaysia. Tak hanya tempat ibadah, tapi juga destinasi wisata religi yang menyatukan keindahan seni, sejarah, dan toleransi umat beragama. Kalau lo ke Pangkor, jangan lupa singgah ke masjid ini ya. This is a good example of how diverse Malaysia is. Have you ever seen a Chinese mosque? Let's check it out. This mosque is actually a Chinese mosque. The architecture of this building reflects the acceptance of multicultural society in this country, as long as the elements are not contradictory to the Islam. Generally Chinese architecture, kind of like a Chinese pagoda. It's not in China, it's in Malaysia. Quite an interesting concept. Saya pergi ceramah di Kuching, Sarawak. Masjid mereka sebelah dengan gereja. Bila ramai ceramah, parking penuh. Gereja tu buka pintu pagar. Dia panggil orang main parking dalam kawasan dia. Hidup mereka toleransi. Kristian ke, Muslim ke, Kadazan ke, Dayak ke. Hidup dia baik sungguh. Walaupun tak sama Islam dengan tak Islam tak sama. Saya tertarik dengan cara seorang pelancong luar melihat Sarawak. Dia kagum bila nampak masjid dan gereja berdiri bersebelahan, siap berkongsi kawasan letak kereta. Katanya, so you can see behind me here is the mosque, and then behind me here is the church. They share the same car park. So here's something you won't see in the UK. So you can see behind me here is the mosque, and then behind me here is the church. This is what you call two different religions living harmoniously. In fact, you can even see at the church there, that's the gate, they share the same car park. Bagi dia, perkara macam ni sukar dibayangkan di UK kerana wujud naratif yang menggambarkan Islam sebagai ancaman kepada Kristian. Tapi di Sarawak, kita dah lama hidup begini. Orang Islam ke masjid, orang Kristian ke gereja. Masing-masing beribadah dengan tenang sambil tetap berkawan dan berjiran.
Inilah keindahan Sarawak. Agama berbeza, hati tetap bersama. Sesuatu yang orang luar nampak luar biasa, tapi bagi kita di sini, ia sudah pun jadi cara hidup. Have you ever seen a Chinese mosque? Let's check it out. This mosque is actually a Chinese mosque. The architecture of this building reflects the acceptance of multicultural society in this country, as long as the elements are not contradictory to the Islam. Generally Chinese architecture, kind of like a Chinese pagoda. And it's not in China, it's in Malaysia. Quite an interesting concept. Penuh dengan kebudayaan dan cita rasa Cina. Tapi tempat ni bukan kuil Cina, bukan tokong. Ini adalah sebuah masjid Muslim Cina. Interesting kan? Jom kita pergi tengok tempat ni. Bila kita masuk ke dalam kawasan masjid ini, terdapat satu perasaan seolah-olah berada di istana kuno negara China. Mereka bentuk seluruh tempat ini langsung tak ada unsur moden. Memang arkitektur Cina kuno sepenuhnya. Cuba korang tengok ni, penutup lubang lantai ni, corak macam shilling Cina zaman dulu. Ini adalah something yang korang familiar kan? Tempat ambil wuduk sebelum bersolat. Jom kita tengok pula dewan untuk tunaikan solat. Bila masuk je dewan ni, rasa aman je. Luas, dingin, tak panas dan sangat-sangat selesa. Korang tengok rekaan bumbung dewan ni pula. Memang grand, memang macam istana Cina zaman dulu. Pada zaman dulu, bangsawan-bangsawan Cina kat rumah mesti kena ada kolam ikan. Ini adalah lambang kekayaan seseorang itu. Menara macam ni biasanya kita nampak dekat tembok-tembok besar negara China di medan perang mereka. Bertujuan untuk melihat musuh daripada jarak jauh. Bak kata pepatah, sedekah itu indah. Jadi Kions buat sedikit infak kepada masjid ini. Moga-moga segala urusan di masjid ini dipermudahkan. Lepas korang tengok masjid yang penuh dengan tradisi dan budaya Cina ni, apa perasaan korang? Cuba komen kat ruang komen. Masjid, kuil dan gereja berdiri bersebelahan. Bukan tanda semuanya sama, tetapi tanda manusia memilih untuk saling menghormati. Dan mungkin sebab itulah, pelancong bukan sekadar datang melihat Malaysia, tetapi pulang dengan perspektif hidup yang berbeza. Kalau dunia benar-benar mahu belajar tentang toleransi, mungkin jawapannya bukan jauh. Ia sudah lama wujud di sebuah negara bernama Malaysia. Jika anda rasa kisah ini patut didengar dunia, kongsikan video ini. Kerana cerita seperti ini tak sepatutnya berhenti di sini. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.